Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kami daripada kumpulan 3 akan mempersembahkan sebuah sketsa yang melambangkan peranan dan cabaran generasi Z dalam memertabatkan bahasa Melayu. Sebelum kami menayangkan sketsa tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan nama kami. Nama saya Muhammad Nazirul Irsyad bin Nasuha. Nama saya Nurin Farisha binti Rosli. Dan saya Suradawiyah binti Zaini. Video ni so funny lah. Cannot doh. Jap. Kau asal doh campur-campurkan bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Tak style doh. Tak apa-apalah. Alah, I don't see a problem with that. Lagipun, negara kita kan mengamalkan 2 bahasa. So, aku rasa benda tu tak jadi masalah pun untuk kita guna bahasa campur ni. Kenapa kau nak marah ni? Aku bukan nak marah doh. Tapi macam tak syok lah telinga aku dengar. Kurang lah. Banyak mulut lah kau ni. Daripada kita bergaduh ni, better we go class. Dah lewat ni. Okay. Weh, kau dah set assignment Puan Faidah bagi? Assignment? Tugasan lah weh. Dah lah tugasan tu dalam bahasa Melayu. Kau pergi cakap assignment pula. Alah, kau ni tak habis lagi ke? Tak habis lah. Aku serabut tau tak. Dengan tak tahu macam mana nak buatnya lagi assignment tu. Kau pun kena assignment kan? Sikit je. Yelah, apalah. Nanti aku tanya member aku. Aku dapat maklumat tu, aku share dengan kau. Okay, janji. Alright. Apa yang susah sangat sih nak buka pintu ni? Alah, macam susah sangat je Farisha. Biarlah aku buat. Kau relax je. Dah. Tak payah. Lah kau lambat. Farisha. Hai. Hai Surah. Weh, kau pergi mana doh? Aku cari tak jumpa. Ya ke? Kau dah baik. Mestilah datang awal di kelas. Sebenarnya aku makan dulu. Kan tak sempat makan tadi pagi. Oh, itu punya alasan kau ni. Duduklah. Yang lain belum sampai. Kenapa kau ni? Masam semacam je. Kau tahu tak? Sakit hati aku Tadi aku jalan dengan Irsha. Nak pergi kelas ni lah. Lepas tu, dia cakap memang campur-campur bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Dah. Tak best telinga aku dengar. Dia cakap macam mana tu? Dia cakap macam, this video so funny lah apalah. Dah lah grammar. Lah, ya ke? Dia cakap macam mana? Dah lah kita ni ambil bahasa Melayu. Kenapa dia cakap bahasa Inggeris? Tahu pun aku pun tak tahu nak ubah dia macam mana dah. Kau pun dah terikut dia ke ni? Apalah. Tak perasan tadi kau pun cakap singkatan tau. Camna. Kau rasa camna tu perkataan singkatan ke tak? Singkatan. Tahu pun. Aku dah terbiasa dah Surah. Aku dah tak tahu dah macam mana nak ubah. Sorry aduh. Dalam chat pun aku short form kan. Itulah tu. Aku tengok juga. Tapi tak apalah. Kita kan macam dalam sekarang kan dunia teknologi ni kan ramai yang guna short form, ramai yang guna campur bahasa Inggeris bahasa Melayu. Faham je. Ambil masa kan nak kita martabatkan bahasa Melayu. Betul tu. Tapi tak apalah ya. Nanti kalau Isha tu, biar aku pula yang tegur. Biar aku yang marah dia. Go! Saya tinggalkan kamu dengan tugas tutorial. Saya tak nak ada yang lelaki saja, Lelaki? perempuan saja. Saya nak campur. Nak pilih siapa
Irsha tu macam seorang-seorang lagi dari tadi tu. Boleh lah. Kita ambil dia. Alang-alang tu, kau boleh tegur dia sekali weh. Boleh. Inilah masa dia. Yes. Boleh. Kita kacau Irsha. Alright. Irsha, kau dah ada kumpulan ke untuk kerja Puan Kasiah ni? Kalau tak ada, jomlah dengan kita orang. Nak tak? Kita orang pun berdua je ni. Boleh juga dengan korang. Fun juga tu. Cik, bahasa Inggeris dah sekarang. Hebat. Jomlah. Duduk situ. Ya, apa yang doktor suruh kita buat? Lupa pula. Aku tak catat lah. Sama lah weh. Lalai. Kau catat tak? Tadi aku tengok kau tulis. Oh, syuk. Mestilah. Kita kena bentang tentang kemahiran membaca. Itulah korang tak take note. Take note lah. Suka hati lah. Kita orang tak take note tapi kita orang dengar. Walaupun lupa sikit-sikit. Yelah tu. Aku rasa first kita kena bagikan tugas. Boleh? Aku nak tugas tengah-tengah. Aku nak last lah. Menutup terus. Tadi yang kau mula-mula. Why me? Aku nak tengah-tengah. Tak adalah susah sangat. Nanti kalau aku first, dia macam akut tau. Dah. Yelah, tak apalah. Biar aku je lah yang ambil awal-awal tu. Kau ambil lah bahagian aku tu. Hadis hurt. Hadis. Thank you Surah. Macam tu aku rasa kita tak ada apa-apa lagi kot. Apa-apa kita nak cakap, kita chat je lah kat WhatsApp. Boleh lah. Nanti apa-apa aku bagi tahu dekat WhatsApp Tapi kan, aku dari tadi perhatikan. Aku nak cakap sesuatu dengan kau sebenarnya. Tak adalah. Tadi masa Farisha masuk kelas pun dia ada cakap dengan aku. Dia dah tegur kau banyak kali. Kau guna campurkan bahasa dengan bahasa Melayu. Lepas tu aku tengok-tengok aku pun macam perasan lah kau campurkan bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Aku rasa kau kena ubah kot dulu tu sebab yelah kita kan ambil subjek bahasa Melayu. Takkan nanti kita nak bagi dekat anak-anak murid benda yang kita tak buat kan. Sama tau Farisha. Sebab tadi aku pun dengar kau ada juga cakap singkatan-singkatan tu. Tak apalah nanti perlahan-lahan kita berubah lah ya. Boleh? Okay, boleh. Dah, jomlah balik. Jomlah. Baiklah, tamatlah sudah sketsa kami pada hari ini. Semoga kamu semua mendapat pengajaran daripada sketsa yang kami tayangkan tadi. Wayang keruh, ambil yang jernih. Bahasa kita, tanggungjawab kita.